Result macam mana, okey tak? Result aku biasa-biasa je. Dapat grade apa? Grade aku dapat dalam A+ tu. Macam mana tu dapat A+ macam? Kau cuma kena rajin belajar, usaha itu je. Aku dah lambat ni, aku nak kena balik ni. Okay, gerak dulu. Hati je lah. Okay. Macam mana boleh dapat A+ ni? Susah ya, Mat. Kau stres kan? Kau ambil kan? Biasa je nak stres kau cakap. Ini cara makan dia, buat pakai air, telan. Macam mana nak makan ni, bang? Tak lupa dia mana, bang? 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 Mana orang tu, Hilang. Aduh, susah betul lah Mac ni. Kenapa lah Mac ni wujud dalam dunia ni Aku dah cuba jawapan ni. Tak sama pun dengan jawapan belakang. Aduh, macam mana ni? Aku baru teringat lah. Ya petang tadi ada seorang abang tadi bagi aku ubat minda ni. Kita try lah. Mana tu kok jadi ke? Kita rasa ubat ni. Aku rasa bertenaga lah. Ini ubat aku semangat Baik abang. Mana Abel? Bel? Di mana Abel? Oi! Bel, tanya tadi. Aku betul lah buat video sini. Kau aku buat apa? Kau macam tanda. Tak ada. Aku diam sini je. Tiba-tiba buat keluar. Udah lambat Buat apa? Apa ni? Mijak new. Ya Allah, baru aku tahu yang selama ini apa yang aku makan itu najis dadah ya Allah. Tapi nasib baik aku masih punya seorang sahabat yang sanggup tolong aku walaupun aku dalam keadaan begini. Kan, sebenarnya ada je sikit sebenarnya. Bagi kau jangan ambil lagi, Dek. Tolong lah. Aku minta sangat kau berubah, Dek. Tolong. Boleh? Boleh. Sahabatku selamanya, ku doakannya sentiasa. Solat jangan lupa, tiang agama, ingatlah. Oi, Abel! Apa yang buat kau? Oh, kau
kelas-kelasmu. Awak. Jangan. Tak guna. Sekali Cikgu. Dia bawa barang terlarang kat sekolah. Dadah ayo. Sini kamu. Maksud Kamu dah tahu dadah ni tak boleh bawa ke sekolah. Tanya kat situ. Siapa yang punya? Aku. Itu siapa tahu?